Ini merupakan model gigi manusia. Awak semua tahu tak apakah sebenarnya yang terdapat di dalam gigi manusia sekiranya kita dapat memotong gigi ini? Nak tahu? Teruskan bersama saya. 3, 2, 1. Inilah yang dipanggil struktur gigi manusia, di mana terdapat 5 bahagian utama bagi keratan rentas struktur gigi manusia. Bahagian pertama dikenali sebagai enamel. Bahagian yang kedua dikenali sebagai dentin. Bahagian ini dikenali sebagai gusi. Manakala di bahagian dalam ini dipanggil saraf dan juga terdapat salur darah dalam bahagian keratan rentas struktur gigi manusia.